Hai semua dan selamat datang ke podcast kami. Kami akan membincangkan satu topik yang semakin relevan dalam dunia digital sekarang, iaitu eksplorasi generatif perbandingan kritikal aplikasi AI dalam menjana visual kreatif. Dalam era teknologi yang semakin maju, kecerdasan buatan ataupun AI bukan lagi sekadar alat teknikal, tetapi telah menjadi rakan pencipta dalam dunia seni. Seni tidak lagi terhad kepada lukisan tangan ataupun kemahiran manusia semata-mata, tetapi kini berkembang dalam ruang digital yang digerakkan oleh algoritma dan data. Jadi, persoalannya, siapakah sebenarnya pencipta dalam seni AI? Adakah manusia, mesin ataupun gabungan kedua-duanya? Okey. Bagi saya, generative AI ini adalah satu teknologi yang mampu menghasilkan kandungan baru seperti image, video, muzik dan juga teks berdasarkan data yang telah dipelajari sebelum ini. So, sebagai contoh, apabila kita memberikan arahan seperti sebuah bandar futuristik pada waktu malam dengan lampu neon, AI akan menjana image berdasarkan corak visual yang telah dipelajari daripada berjuta-juta image sebelum ini. Okay, bagi saya pula, apa yang menarik tentang AI ni pula adalah AI ni bukan sekadar menyalin ataupun menggabungkan imej yang sedia ada. Tetapi ia mencipta sesuatu yang baharu berdasarkan interpretasi terhadap arahan pengguna. Dan ini menunjukkan bahawa seni dalam konteks AI sebenarnya merupakan satu proses interaksi antara manusia, mesin, data, emosi dan juga imajinasi. Untuk perbincangan hari ini, kami telah memilih dua aplikasi generatif AI yang popular, iaitu DALL-E dan Midjourney. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan DALL-E dengan Midjourney ini? Okey, bagi DALL-E ni ialah aplikasi yang dibangunkan oleh OpenAI dan ia membolehkan pengguna untuk menjana imej hanya dengan menggunakan arahan teks. Ianya sangat mudah digunakan dan sesuai untuk pengguna baharu. Manakala bagi Midjourney pula ianya lebih terkenal dalam kalangan artis digital kerana keupayaannya dengan menghasilkan imej yang lebih artistik, kreatif dan juga mempunyai nilai estetika yang tinggi. Secara asasnya, kedua-dua aplikasi ini menggunakan teknologi model diffusion, di mana imej dibina secara berperingkat daripada noise kepada bentuk visual yang jelas berdasarkan arahan teks. Bagaimana pula dengan DALL-E dengan Midjourney? Bagi DALL-E ni dia lebih cenderung menghasilkan imej yang lebih tepat mengikut arahan pengguna lah. Dan bagi Midjourney pula, ianya adalah lebih fleksibel dan juga artistik dalam interpretasi. Okey, DALL-E ni dia menawarkan penggunaan percuma dengan had tertentu dan juga pilihan berbayar untuk penggunaan yang lebih meluas. Sebaliknya, Midjourney juga beroperasi sepenuhnya melalui sistem langganan bulanan. Oleh itu, pengguna juga perlu membayar untuk mengakses perkhidmatan tersebut. Ini menunjukkan bahawa DALL-E ini lebih mudah diakses oleh pelajar ataupun pengguna baru, manakala Midjourney ini lebih sesuai untuk pengguna yang serius dalam bidang kreatif. Jadi, mari kita seterusnya mari kita bincangkan kedua-dua aplikasi ini dari aspek teknikal dan artistik. So, kalau dari segi kualiti imej ni, Midjourney biasanya menghasilkan imej yang lebih terperinci dan mempunyai gaya sinematik yang lebih kuat. Namun, dari segi fleksibiliti arahan ataupun prompting, DALL-E lebih tepat dalam memahami dan mengikuti arahan pengguna, terutamanya untuk permintaan yang lebih spesifik. Dari aspek keaslian visual, Midjourney ni sering menghasilkan imej yang lebih unik dan juga artistik. Manakala kalau DALL-E, dia lebih konsisten dengan praktikal lah. Oh, selain itu, dari segi inovasi pula, Midjourney ni dilihat lebih beranilah dalam menghasilkan visual yang luar biasa dan tidak dijangka.
Pada pendapat saya pula, kalau dari sudut etika dan kebolehcapaian pula, dalil ini mempunyai kawalan kandungan yang lebih ketat, menjadikannya lebih selamat untuk penggunaan umum. Jadi, sekarang kita masuk kepada bahagian yang lebih mendalam. Apabila AI menjana suatu imej, adakah itu benar-benar idea AI ataupun sekadar bayangan imajinasi kita? Okey, kalau pendapat saya lah, AI ni sebenarnya hanya mencerminkan imej yang diberikan oleh manusia. Tanpa arahan daripada pengguna, AI ni tak dapat menghasilkan apa-apa pun. Bagi pendapat saya pula, kita juga perlu mengakui bahawa AI ni boleh mempengaruhi kreativiti kita semua. Kadang-kadang kita juga menyesuaikan idea kita berdasarkan apa yang AI mampu hasilkan. Bagaimana pula dengan persoalan sama ada AI boleh memahami estetik ataupun emosi? Kalau secara teknikalnya, AI ni dia tidak mempunyai emosi ataupun kesedaran. Ia hanya mengenal pasti corak dalam bentuk data lah. Walau bagaimanapun, hasil yang dizana oleh AI ini boleh kelihatan seolah-olah mempunyai emosi kerana ia juga berdasarkan data seni manusia yang kaya dengan ekspresi. Akhir sekali, adakah suatu aplikasi itu berkesan kerana teknologinya hebat ataupun kerana pengguna yang bijak menggunakannya? Saya percaya yang keberkesanan sesuatu aplikasi ni lebih banyak bergantung kepada pengguna. Ya, betul. Saya setuju. Arahan ataupun prompt yang baik akan menghasilkan output yang lebih berkualiti lah. Ini menunjukkan bahawa kreativiti manusia masih memainkan peranan utama dalam AI. Oh, okey. So, secara keseluruhannya, generative AI ni bukanlah pengganti kepada kreativiti manusia, tetapi ia adalah sebagai suatu alat yang mampu memperluaskan imajinasi kita. Betul ke? Ia juga mencabar definisi tradisional seni dan membuka ruang lah kepada bentuk ekspresi yang lebih baru. Ya, betul. Akhir sekali, seni yang dihasilkan melalui AI ni adalah hasil kolaborasi antara manusia dan juga mesin tersebut. Baiklah, terima kasih kerana atas perbincangan kami tadi dan terima kasih kepada penonton yang sudi mendengar podcast kami dan kami juga berharap perbincangan ini memberi perspektif yang baru tentang peranan AI dalam dunia seni. Okey, baiklah, kita akan jumpa lagi dalam episod seterusnya. Terima kasih. Terima kasih.